Bertemu kembali, Malaysia komited memperkukuhkan peranan koperasi di rantau ini dan memastikan ia terus menjadi pemacu utama pertumbuhan sosioekonomi yang inklusif. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri R.Ramana berkata, koperasi kini diiktiraf sebagai pemain utama ekonomi, khususnya sektor pertanian, kewangan, pendidikan dan inovasi digital. ACD 2025 marks more than a series of discussions. It symbolizes a renewed vision for ASEAN, one that is resilient, inclusive and people-centric. Cooperatives are not mere economic entities. Jelas beliau, Dialog Koperasi ASEAN atau ACD 2025 menandakan detik penting dalam menyelaraskan semula keutamaan serantau ke arah pertumbuhan yang mampan. Sempena 2025 diisytiharkan sebagai Tahun Koperasi Antarabangsa oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau terus menekankan kepentingan pelan tindakan ASEAN untuk koperasi yang selari dengan pelan tindakan Komuniti Ekonomi ASEAN dan menjadi panduan dalam memajukan sektor itu di seluruh Asia Tenggara. Datuk Seri Ramanan merakamkan penghargaan kepada Sekretariat ASEAN dan Pertubuhan Koperasi ASEAN atas sokongan dan kerjasama mereka dalam memajukan agenda koperasi serantau, selain turut berterima kasih kepada penganjur bersama iaitu Angkasa, Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia atas usaha gigih mereka dalam menjayakan ACD 2025. ACD 2025 dihadiri lebih 100 peserta dari negara-negara ASEAN, China, India dan Arab Saudi.